Assalamualaikum. Hai, saya Zain Saidin. Okey. Beberapa minggu yang lepas kami telah buat cabutan bertuah untuk ke Paris. Tetapi untuk yang menang tempat kedua iaitu ke Phuket terpaksa tarik diri. Jadi berdiri saya di sini untuk buat cabutan bertuah untuk kali kedua untuk pemenang yang kedua ke Phuket. Elina Zaliha. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Assalamualaikum. Salam. Saya bercakap dengan Elina Zaliha ke? Ya, saya. Okey, saya daripada Estika Medispa. Nama saya Zain okey. Saidin. Alright. Okey. Sini kami ada buat cabutan bertuah dan sebenarnya nama anda salah seorang pemenang untuk ke Phuket. Okey tak? Seronok tak nak pergi Phuket? Nak pergi Phuket tak? Seronok, tapi macam mana saya nak pastikan benda tu betul? Tak apa, tak ada masalah. Sebentar lagi, saya akan pastikan ada seorang akan telefon awak. Dia akan minta detail dan sebagainya. Awak boleh, awak boleh pastikanlah, jangan risau. InsyaAllah. Baik, tahniah puan. InsyaAllah.